Masa nak sahur tu pukul 6.30. Alamak. Azan dah lepas. Anak saya pandang saya pandang anak. Dia cakap dia, Abah puasa terus ke macam mana? Abah puasa lah sebab Abah dah tahu Abah muntahkan balik. Dia tak, dia hentam lah. Saya termakan tu, tak apalah saya cakap. Bermaknanya awak hari ni sampai sini dah puasa Abah. So tema colour tahun ni colour apa? Tahun ni kita orang bebas colour. Tahun lepas tu merun kan. Lebih kurang gini. Ya. Ni saya curi baju pakcik ke tak ada? Tak lah. Pakcik rasa baju raya dulu dengan sekarang ada beza je? Beza dia pada harga. Betul. Kualitinya ada beza ke? Kualiti dia tak ada juga beza dia. Zaman-zaman pakcik membesar dulu, kutan ni dah ada? Belum. Kita dulu baju kurung, baju Melayu, cakap bungsa. Telur belanga. Itu je lah. Tahun ni kita orang buat sederhana je lah. Macam jenis pakcik ni tengok ikut bajet. Kenangan raya paling pakcik tak boleh lupakan apa? Yang best ataupun yang kurang best pun ada? Bagi pakcik semenjak pakcik wujud ni biasa je semua. Tak ada kata orang apa yang lebih, apa yang kurang. Belum ada lagi lah. Janji satu keluarga berkumpul bagi pakcik dah bahagia dah. Ada tak sepanjang mungkin time balik kampung ke? Ada tak kisah seram? Daripada kampung tu nak balik ke Johor Bahru, anak saya bongsu ni lah melalui ada 3 kubur. Ayah kasih nampak orang tu berdiri dengan anak dia. Itu dia macam melambai lah. Dia melambai juga. Nasi impit atau nasi himpit je? Mana yang betul? Impit, ada H ke tak? Impit. Impit Impit. Impit. Sebab kadang ada orang cakap H. Ya. Kalau Johor nasi impit je. Kuih favourite pakcik apa kuih raya? Saya memang tak ada minat langsung dengan kuih raya. Betul. Kalau isterinya ada buat kuih raya? Kuih tunjuk. Kuih tunjuk. Kuih tunjuk tu bermaknanya kuih beli lah. Tunjuk je lah. Kalau pakcik dapat beraya satu rumah selebriti ataupun artis, siapa? Jamal Abdillah ke? Yalah otai-otai lah kan. Macam Era Fazira, Awi. Tapi Era Fazira dia tak boleh kacau sangat je. Yelah. Dia dah baru kahwin Dia baru kahwin lah. Betul. Baru-baru ni baru kahwin. Yang kedua kan. Dah lebih dah je. Tapi siapa? Seorang ni siapa? Apa lupalah arwah tu. Salim. Salim Terengganu punya budak. Pandai saya teka. Betul. Pesanan ataupun kata-kata pakcik untuk nak sampaikan dekat siapa yang pakcik dah lama tak jumpa ke, pakcik nak cakap apa? Pada kawan-kawan lah, jangan jealous lah tentang penyakit ni kan. Sebab apa yang kita tuai itu yang kita dapat. Daripada dulu lah. Dulu kan kawan saya memang tak jaga makan. Kadang-kadang diorang ajak saya makan KFC apa semua, saya sanggup bekalkan daripada kedai makanan kampung, macam asam pedas ke apa ke, saya bawa ke tempat KFC. Diorang makan KFC lah. Saya dulu dah ingat dengan diorang. Itulah kawan-kawan saya ni pun juga apalah diorang ni semua. Itulah. Jadi saya minta dengan diorang jangan jealous lah dengan kesihatan saya. Daripada dulu saya dah ingat dengan semua kawan-kawan, jangan makan tu beringat. Tapi diorang tak beringat, akibatnya tanggung sendiri. Itu yang korang tuai, itu yang korang dapat.